bagi orang naik ni. Macam mana nak buat api-api tu bang? Ajar sikit bang. Aku yang buat layout ni. Kita mampu tengok je. Bapak besar kan tebu. Set the pace for the running. I always take it running. I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Hai, Assalamualaikum. So, selamat kembali lagi ke channel YouTube Kaki Speed. So, sekarang hari ni aku berada di HQ Motomaniac. So, hari ni dia ada buat open house. Tapi bukan open house biasa-biasa lah. Yang ni Raya Drift Meet. So, meriah kat sini kau tengok geng drift semua. Ada kawan-kawan kita kat sini. Lain daripada lain. Selalunya kita pergi open house memang makan-makan kan. So, makan-makan sana ada juga untuk mungkin kru-kru dia ke apa. Tapi yang best main event dia ni untuk main drift lah. Tak kisahlah kereta apa-apa campur. Yang mana baru nak main drift tu aku nampak tadi yang Kesyah tu kan pun ada juga. Abang Mac baru beli RX-7 pun dia buat main drift juga. So nanti sekejap lagi aku bawa korang tengok jalan-jalan apa ada kat sini, ada kereta apa. So kita cuba juga. Sekarang ni dia bagi taxi ride untuk orang lain lah. Siapa yang beli merchandise Motomaniac, dia akan dapat free tiket untuk taxi ride. Tapi tak apa, sekejap lagi kita tengok. Kalau ada peluang kita nak naik. So nampak kereta ni aku rasa kereta ni paling kau lah dengan api-api dia, dengan bunyi dia kan. Alright, so sekejap lagi kita cuba tengok. Kalau ada kosong, kita dapat naik, aku bawa korang pusing-pusing sekali. Okay, so sekarang ni kita pergi tengok dulu diorang beraksi. Let's go. Model bro, kereta baru bro. Tak ada seat, macam mana nak tak ada seat? Memang kau tak bagi orang naik ni. Alah. Uncle kedekut dia tak pasang seat. So kita tak boleh nak naik dengan dia kan. Pandai dia tak pasang seat Ya, dia tahu. kan. Dia tahu kena kutu. Betul ya. So geng-geng semua ada kat sini. Sana semua tengah rancak tu. Tengah rancak dia orang tengah drift. So tadi ada Abai Meh, ada Nim, ada Mai, ada geng lah, macam ramai lagi. Sekejap lagi kita try tanya Abang Meh, tengok boleh tak bawa kita pusing-pusing kan. Tak sayang tu, bawa beli kereta dah main drift tu. Kau Abang Meh. Ini baru open house raya. Lain open house tak ada Makan-makan. Jadi dia belanja getah. Tak payah. Lemang tak ada lemang. Lemang tak ada. Tak kisah yang tak main drift pun kereta Mazda pun datang tengok tak. Macam mana kita tengok je. Support kan. Mazda ke Volkswagen? Next project. Selamat raya. Barai mak Barai ada. Sial. So macam mana okey? Alhamdulillah. So special selalu orang open house raya. Yang ni Kita open raya house drift drift. Lemang tak ada, belanja tayar. Lemang belakang. Belakang. Kita boleh makan lah. Okey, lambat sikit jalan jam. Jalan jam beraya semua So janji sampai Sampai tak sempat nak tengok siang tadi kan. Betul. Tapi Nazir tak ada Nazir tak ada. Nak ambil barang Okey. Alright. Okay, so ni kita drift daripada Motomaniac. Safiro. Selalu korang tengok yang satu lagi tu R32 kan. Yang ni Safiro lah. Tengok sikit engine dia. Setup dia. Tadi aku nampak meter pun digital dia dah off dah. Meter pakai tab je. Okay. So
lah engineer sebab bapak besar kan tebu. One, two, three. kita masuk illegal. Dah. Habis yang Syah So sebab itulah dia tak nak pasang seat. So bila orang naik dengan dia lagi kantoi, tahu dia bawa kereta tak power. Kat track mungkin dia power lah, drift dia belum lagi lah. Okay, so kat sini ada juga simulator by Android King, Abang Jai kita. So mana-mana yang ni dia orang boleh main lah kat sini. Okay, so kalau korang ada nama simulator, ni dia. So atau nak training ke, nak belajar, kau nak hantar, nak hantar orang ke, atau korang sendiri nak belajar drift, boleh Roger Abang Jai. Dia memang ada buat kelas. Kita pergi tengok collection kereta pula. Jadi display kereta. Oh, tengok ni. Oh, for sale Okay. Nissan Validi Nismo S-Tune, untuk dijual 74,000. Okay. Condition cun-cun lagi ni. Ni beli tu drift ni. Manual pun manual. Ni pun sama nak jual kat 88,000. Okay. Hatchback. Dah siap convert dah. Dia tak tahu lah rasa convert kot. EK9 88,000 kan. Kalau EK9 ori tak dapat 88,000. Tapi pun untuk body ni memang rare dah lah. Memang susah nak dapat sebab tu harga dia dah tinggi kan. Okay, kita belanja sikit buntut dia. Okay, so ni ada RT5 Maniac kita mic yang ni. Lepas tu ada Supra. Sini Supra baru MK5. Ada RT4. Ada G4 ni pun nak jual juga 310. Bang. Macam mana nak buat api-api tu bang? Ajar sikit bang. 7,400 link Fury. Okay, so ni kita team mana naik garat. Sampai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Rambut dah panjang Dah panjang sikit tempat. Kancil bila nak drift? Sabtu. Sabtu Tak tahu Sabtu bila lah. Okay, so paling jahat aku rasa kereta ni hari ni. Kereta ni main jahat lah. Kan? Spoiler dah hilang lah. Spoiler pun dah hilang. Lah. Dengan apinya. Si kuat sangat. Kau ni, tengok spoiler pun dah hilang spoiler ni. Kat tu kan, biar lu lah. Mana pergi kan? So belakang pun dah ini. Ni exhaust daripada itu hari pecah sampai sekarang Bila tadi abang powerman kita. Part time Oh lama. So ni kena jam macam mana ni? Camber kena camber sikit lah. Nah, dia sebab ni jadi tak boleh drift tu. Spoiler hilang. Memang best lah kalau kau tengok kereta ni dah macam kereta dalam game lah. Belajar sikit engine dia. Kalau ni drift dia memang bagi habis-habis. Dia tak ada sayang-sayang. Kau tengok kereta ni kalau dia competition pun, kereta pernah terbalik pun pernah kan. So ni kereta yang setelah terbalik dia buat lagi lah projek lainnya. Kalau biasa ada tengok tuan tahulah kereta ni.
projek dah, nanti dia punya terbiru kan. Tak. So projek ni aku rahsia. Kita tak mampu. Kita tak tahu, kita tunggukan nanti projek dia kan. Kita mampu tengok je. Tengok ya. Kita nak duduk sebelah macam budak tadi tu kan. Kita tembak api dekat ni. Aduh. Sekali nampak. Aku dia bagi je. Nampak. Oh. Rapat betul Oh. So kita diri kat sini sebenarnya tadi Kita kan. clipping point. Clipping point belakang. Betul lah Mike cakap. Raya tak ada lemang tapi dia bagi lemang sebatang bulu je kan. Meriam bulu. Tak payah bakar mercun dah memang ada meriam lah kan. Kau tengok pintu pun tak ada lah. Tapi smart lah ni E40T. So pintu memang smart. Oh ni kita ni nak jalan lah. Tak nampak pun tadi Aku tengok kau macam-macam macam tu. Aku malah nak kacau kan. Orang macam kita tak ada kereta drift. Sama So kita lah. tengok je. kau nampak aku beluh ni kan. Aku yang buat layout ni. So ya set up lah. Yang set up. Tapi aku tak ada kereta. Ni Honda dia. Honda tak boleh. Kalau tengok memang meriah So memang jarang-jarang lah ada buat aktiviti yang macam ni kan. Ni kat tempat dia, HQ dia. So memang dia orang ni base dia orang lah. Dia orang dah practice kat sini kan. So, sebab tu tak ada hal lah makanan dia orang ni lah. So tengok relax je. Kereta panjang-panjang semua. Dekat-dekat dengan dinding semua kan. Tapi Nim tadi sampai barai spoiler dia kau-kau. Tengok. Okay, so kita tak ada chance lah nak naik hari ni. Kita pun tak nak kacau dia orang sebab hari ni memang dia ada buat taxi ride untuk sesiapa yang support merchandise dia orang. Beli tak kisah mana-mana merchandise, RM50 ke atas dia orang dapat free naik taxi ride. Okay. So macam ni lah keadaan raya dia orang kan, geng-geng muda. Kalau kau tengok, kau perasan kat sini semua yang datang semua geng-geng muda. Kita je tak berapa nak muda sangat kan. Okay. So bila tengok main drift ni ronok memang terasa bila kaki speed nak main drift juga. Tapi apakan daya, minyak mahal sekarang kan, budi dah makin kurang, 200 liter je. Macam dia orang ni, dia orang tak isi rasanya minyak 95 ni, semua 97 kan. Sebab aku nampak ni bawa tong tadi minyak merah. Kalau nak pakai diesel pun tak boleh, diesel pun lagi mahal. Doa-doa lah, harap-harap main tahu kita ada rezeki, kita boleh cari satu kereta apa-apa projek untuk main drift. Tapi korang tahulah main drift ni tak murah. Memang nak siapkan kita boleh, tapi nak maintain, nak belanja tu benda macam tadi tertanggal semua, exhaust pecah, enjin pecah ke apa ke, tayar kau nak beli. Memang ini bangsawan punya game lah. InsyaAllah ada cara. Kita doa-doa je lah korang support kita. Mana tahu satu hari kita dapat cari satu kereta drift pula kan. Okay? Korang komen kat bawah, korang suka tak aktiviti macam ni drift. Kalau suka, korang boleh join tak kalau dia orang ada buat lagi. Sebab Motomaniac ni dia selalu dia ada buat event car show. Okay, event drift ni aktif juga. Korang boleh follow dia orang punya social media, dia orang selalu ada update. Kalau ada apa-apa aktiviti, dia orang akan post korang boleh datang, masuk tak payah bayar pun, masuk free je. Korang datang tengok, support, korang boleh beli merchandise dia ke, atau korang nak naik taxi ride ke, korang datang je. InsyaAllah kat sini semua friendly lah.
Aqua pun dah pakai FD kita tunggu Nazim punya FD ni bila ni. So kita dah keluar dah daripada Motomaniac tadi HQ. Uncle ajak kita lepak kat tempat kedai nasi lemak dia. Okay, so sekarang kita menuju dah pergi lepak minum lah. Ni dekat USJ. Siapa yang tahu pernah lepak sini, korang boleh komen kan. Depan tu je, sikit lagi nak sampai dah. Ni traffic light. Patutnya tadi kita suruh dia belanja kat traffic light ni kan. Silap lah. Boleh kejar. Laju. Orang cakap FD tak laju, sebenarnya FD laju. Yang dah K24, yang dah modified, memang laju. So bukannya Honda zaman dulu yang kau cakap bunyi pergi dulu kan. Selesai sudah. Kita tadi lepak-lepak makan kat tempat Uncle Shah tu. Borak punya borak, lupa pula nak rekod kat sana kan. So okay, kita dah selesai dah event Raya Drift Meet Motomaniac. Kita dah tunjuk kat korang lah sedikit sebanyak suasana dekat sana lah. Korang mana yang belum subscribe tu, kasih support lah, kasih entak lah laju, loceng jangan lupa tekan. Okay, korang follow rapat-rapat, nanti kita akan ada new project lagi lah. So aku kat sini masih tak terlambat lagi aku nak ucapkan selamat hari raya untuk semua subscriber Kaki Speed. Okay, aku nak minta maaf kalau ada apa-apa terkasar bahasa, tergurau lebih ke apa. Kita maaf zahir batin lah. Alright, so kita jumpa lagi next video. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.